dengan Reba sudah. Tu dia. Mexican chicken, resipi kita yang pertama. Ni dia hero kita, ayam yang kita beli tadi. Nampak cantik terbaik. Kan? Okey, yogurt tadi saya nak cari dekat pasar tak ada. So on the way nak balik datang ke dapur ni, saya singgahlah minimarket cari. Ada juga yogurt. Lebih kurang dalam satu pack tu dalam RM30 ke RM70 lah. Tengok brand lah. Okey. Limau. Walaupun yogurt ni dah masam, tapi kita nak masamkan lagi dengan limau ataupun limau nipis, lime lah. Dan sebut cili powder. Nampak bahan-bahan dia sangat-sangat simple. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak kelar ayam ni sikit, lepas tu kita nak marinatekan ayam ni dengan bahan-bahan yang kita nak perap ni kan. Okey, kelarkan dia macam ni. Okey, supaya bahan-bahan tu bahan-bahan yang kita nak marinate ni masuk dalam kita punya ayam ni. Sebab apa, ayam ni dia bahagian peha, so isi dia tebal tau, tulang lagi. So kalau kita tak kelarkan, dia susah nak masuk ke dalam bahagian macam ni. Alright, cantik. Nampak tu, dah cuci-cuci yang bersih-bersih dah semua. Yang paling penting dah cuci, dah selawat apa semua tu, yakinlah benda yang kita nak makan tu bersih. Alright, sekarang ni kita nak buat bahan untuk marinate dia. Alright, cantiknya. Benda sangat-sangat simple. Sebelum tu kita nak potong dulu kita punya lime ataupun limau nipis. Alright, pakai sikit je. Masukkan kita punya ni yogurt. Kasih habis semua pun tak apa. Terbaik. Masukkan sebut cili. Agak-agak dulu, jangan masuk banyak sangat kan, kejap lagi dia terlebih merah ke kan, dia pedas sangat ke, tak boleh nak kontrol. So jangan banyak sangat, agak-agak je. Tapi kalau kita ada sebut paprika ke cayenne, saya pun tak tahu nak cakap apa. Yang tu lagi bagus sebenarnya, lagi sedap lah. Cayenne pepper, dia cayenne powder lah, pun okey juga. Masukkan sikit lagi. Cantik. Okey, masukkan sedikit garam. Macam biasa, gula dengan garam kena ada lah dalam kita punya ayam tu. Sebab apa? Kita nak buat ni ala-ala Mexican. Dia orang kadang-kadang dia orang buat bancuh ni banyak-banyak, lepas tu dia orang celup ayam, lepas tu dia orang bakar kan, dia orang panggang kan. Pun boleh terpulang. Okey, gula sikit. Okey, cantik. Nampak tu. Ni dia punya pedas dia kejap lagi. Nama pun Mexican. Ya riba. Yang tu makan memang pedas lah. Ingat apa? Ingat orang utara je makan pedas. Orang Mexico tak reti makan pedas. Okey. Lime sikit. Perahkan jus limau. Bagi dia sama-sama asam sikit. Wah, cantik. Kacaukan dia. Simple sangat resipi ni. Saya nak buat pun malu. Sebab apa? Bahan-bahan alamak ciput, senang. Cuma cara marinate dia tu, kita kena tahulah nak bancuh macam mana kan. Kalau orang Melayu, orang Mat Saleh dia panggil Mexican chicken. Kalau dekat Mexico dia panggil ayam Texcoco-Mexicoi. Nak sebut pun susah, merapu je. Chicken Texcoco-Mexicoi. Tak tahulah Mexico daripada mana. Mexico belah pendalaman ke, mungkin nak sampai-sampai Kelantan sikit ke, tak tahulah kan. Alright, kita masukkan kita punya ayam dalam tu. Alright. Dia sebenarnya kalau orang ni pakai tangan lagi best sebenarnya. Sebenarnya kan. Tak apa, jap kita pakai tangan. Kita ni dia. Kita urut ayam tu sikit supaya bahan-bahan yang ada dalam ni serap dia. Rasa-rasa masam dia, rasa manis dia, rasa pedas dia. Rasa yogurt dia tu yang berkrim-krim tu yang sedap tu. Masak sendiri Bujang, Mexican chicken kita. Kalau kita pergi makan kat kedai kan, tambah sikit salad dia kan, dish yang add-on tu, siap korang. RM25, RM35. Nak pula makan dekat orang cakap 5 star punya restoran, lagi aja. Tak dapat je RM25. Silap-silap RM78. Alright. Kita dah gosok-gosokkan dia macam ni. Okey, kita boleh perapkan dia sekejap, lebih kurang dalam 10 ke 20 minit. Lepas tu kita dah boleh bakar dia dah. Kita biarkan dia kejap. Alright, kita nak start bakar kita punya Mexican chicken. Kita kena pakai kuali lepeh macam ni lah kan. Nampak grill pan. Nampak grill pan. Pandai-pandai je. Kalau kita ada orang cakap ada arang kan, kita ada set barbecue tu, lagi sedap lah kalau kita bakar kat situ. Dia punya bau arang tu terbaik nak abang bagi gambar. Tu dah. Dah panas dah. Popek kejap je. Kita angkat kita punya ayam. Ni. Dia punya kuah ni jangan duk membazir tau. Jangan duk membazir sangat. Sapu atas dia tu.
Ni kejap lagi. Kejap je ayam ni nak masak sebab apa? Lebih kurang dalam, contoh kita bakar dia bawah 5 minit, atas dia 5 minit juga. Sebab apa kita tak nak dia overcook, tak nak dia hilang jus yang kita perap tadi tu. Sebab masa kita perap tu pun dah masak dah sebenarnya. Oh, dia punya rasa marinade ni. Pedas lah kan. Kalau kita lebih suka apa? Kalau kita tak ada cili powder, kita nak ganti dengan sos cili sos pun boleh. Kita pulang kat korang. Kalau kita ada sebut cili cayenne tu pun boleh. Nak pakai pun boleh. Nak letak cili flake pun boleh. Siapa yang tak suka makan pedas, nak pakai dengan tomato sauce pun boleh. Kalau kita tak nak bagi dia lekat, senangnya kita boleh sapukan butter ataupun letak minyak sikit dekat dia punya pan ni. Kan? Okey, kita bakar dia kejap. Lebih kurang dalam 5 minit. Bahagian bawah, bahagian atas. Lepas tu kita terbalikkan kejap lagi. Dah boleh makan dah. Tak susah mana pun orang bujang. Alamak, senang je. Alright, kita dah terbalikkan dia. Yang lebih-lebih ni, jangan nak buat kedekut pula. Sapukan je. Oh, dia. Rasa dia kejap lagi. Kena pula dengan apa? Resipi kita yang kedua tu, gu dia, ngam dia, combination dia. Baked potato. Rasa macam dekat. La 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 bamba. La 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 parpula. Tu dia lagu baru. Ingat orang bujang masak dengan kesabaran. Jangan nak gopoh-gapah masak terkejut-terkejut apa semua, tak ada. Masak dia cakap betul-betul bahagian bawah 5 minit, bahagian atas 5 minit. Terbalik-terbalikkan dia. Senang je, tak usah mana pun. Tak ada kita nak kena kacau dia selalu apa semua. Kita just pastikan dia supaya tak melekat apa semua yang tu je. Nampak cantik. Biar dia kejap. Sekejap kita terbalikkan lagi. Bagi betul-betul masak. Nampak tu. Lepas kita grillkan dia. Cantik kalau dia, menarik atas bawah dia. Memang dah masak dah apa sebenarnya. Tak nak terbalik-terbalikkan sangat lah. Macam saya masak, saya cakap tadi. Masak bahagian bawah 5 minit, bahagian atas 5 minit. Lepas tu kalau agak tak masak, kita terbalik-terbalikkan dia lah. Alright. Padamkan api. Cakap banyak pun tak guna. Perut lapar. Lapar. Okey, nampak letak ke atas ni. Jom kita sedia untuk hidangkan.